Umur dah 30-an, masih tunggu hujung bulan, ada baki baru nak menyimpan. Naik gaji tapi simpanan masih kosong. Nak tahu tak kenapa dan apa puncanya? Ramai orang umur 30-an buat satu kesilapan yang besar. Mereka kata nanti ada duit lebih, saya nak menyimpan. Masalahnya tuan-puan, dari gaji 2,000 hinggalah naik ke 5,000 dan dari gaji 5,000 naiklah ke 10,000, perasaannya tetap sama. Duit tak cukup. Kenapa tuan-puan? Sebab bila pendapatan naik, keinginan pun akan naik. Dulu motor, lepas tu nak kereta. Dulu phone biasa, lepas tu nak phone flagship. Dulu makan biasa, lepas tu nak kopi RM15 setiap hari. Sebab itu tuan-puan, ramai orang bergaji besar tetap ada hutang, tetap tiada simpanan. Dan rahsianya tuan-puan bukan tunggu duit lebih, tetapi potong dahulu baru berbelanja selebihnya. Contoh gaji masuk hari ni, terus asingkan 10%. Tak kisah simpan dalam tabung kecemasan, ASB atau emas. Yang penting simpan dulu, bukan belanja dulu. Ingat tuan-puan, orang kaya bukan simpan duit yang berbaki. Mereka akan berbelanja duit yang berbaki selepas menyimpan. Kalau tak ubah sekarang, 5 tahun lagi sama je. Kita tambah simpanan, bukan tambah alasan. Ramai orang ingat mereka perlukan gaji besar untuk mula menyimpan. Hakikatnya, mereka cuma perlu disiplin untuk menyimpan dahulu sebelum berbelanja. Nak mula simpan emas, boleh rujuk pin post video saya cara bermula. Saya guide step by step, kurang daripada 5 minit tuan-puan dah boleh mula menabung emas.